Kata kalau kita sembahyang jemaah, adakah kalau nak ikut imam, biar imam sujud dulu baru bergerak? Jawabnya, dengar baik-baik. Cara ikut imam dalam solat berjemaah, contoh sujud. Kita berdiri ramai-ramai lelaki perempuan. Imam turun sujud. Allahu Akbar. Jika imam turun bagus separuh, belum sampai lagi sujud, kita bergerak juga. Hukumnya harus. Imam belum sampai dahi ke bumi, kita dah bergerak turun. Harus. Imam turun, kita turun bersama-sama. Makruh. Imam sampai dahi ke bumi, baru kita bergerak. Sunat. Ada 3 hukum situ. Ni imam, ni kita ramai-ramai. Imam Allah, kita pun Allah. Harus. Tak sama imam depan, kita belakang tapi terus gerak. Harus. Imam gerak, kita gerak sama Allah. Makruh. Imam turun dulu. Allahu Akbar. Baru kita gerak. Allahu Akbar. Afdal. Sunat. Imam gerak, kita potong. Haram. Jangan main. Imam 91, makmum 19. Imam gerak nak turun, makmum gerak. Siapa dulu? 19 ke 91? Oh, 19 siapa dulu? Haram. Berdosa dia. Nampak? Jelas lagi. Jadi yang afdal, kalau imam rokok, biar imam itu sudah duduk Allahu Akbar, baru kita mula rokok. Dan imam bila sudah sampai dahi ke bumi, Allahu Akbar, baru kita mula bergerak. Kerana hadis Nabi pesan pada kita, iza raka'al imamu farka'u wa iza sajada fasjudu. Bila imam telah pun rakaat, barulah kemudian kamu rakaat. Bila imam telah pun turun sujud, barulah kamu mula turun sujud. Itu yang paling baik.